Sedara viral di media sosial video Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Datuk Muhammad Fauzi bin Mak Isa yang diperkatakan telah ditangkap berdua-duaan dan berroman dengan seorang wanita bukan mahram. Perkara ini juga telah disahkan oleh Ketua Setiausaha Negara dalam satu kenyataan berita. Sedara dan sedari, persoalannya kenapa apabila melibatkan pegawai tertinggi kerajaan, hukumannya adalah double standard, nampak sangat, di mana dalam kes ini hanya sekadar direhatkan sahaja. Sedara, dalam tahun ini juga di mana ada pasangan doktor yang dicekuk berroman dan berharwat di mana dikenakan tindakan buang kerja. Malah 2 tahun lepas seorang sarjan PDRM diturunkan pangkatnya dan juga dibuang kerja. Jadi menjadi persoalanlah kepada rakyat Malaysia. Kenapa apabila melibatkan Ketua Setiausaha Kementerian yang merupakan jusa, maka hanya sekadar direhatkan? Sedara dan sedari, selain daripada pemimpin berpolitik yang menjadi ketua kerajaan, pegawai kerajaan yang bergelar jusa juga adalah ketua kepada kementerian di bawahnya. Bayangkanlah seorang ketua yang mempunyai masalah moral. Adakah ia contoh dan juga tauladan yang baik kepada seluruh perkhidmatan awam? Bagaimana kementerian nak mempromosikan jauhi zina untuk umat Islam jika ketuanya adalah seorang penzina? Saya mendesak agar Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan Kerajaan Madani hari ini untuk memandang serius perkara yang telah berlaku ini. Dan mereka haruslah memecat segera Datuk Muhammad Fauzi bin Mak Isa daripada jawatannya sekarang dan terus dibuang daripada perkhidmatan awam kerana imej perkhidmatan awam ini akan tercalar dan tercemar dengan perilaku dan sikap beliau. Apakah respon rakyat Malaysia?